Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Pada pendapat cikgu, apakah cara paling mudah untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara kita? Okey. Bila kita nak melatih anak-anak murid terutama SK Pulau Tinggi, yang paling mudah untuk kita menzahirkan rasa cinta kepada negara, pertama sekali, yang paling mudah yang kita sedang nampak, kita menggalakkan murid-murid untuk mengibarkan jalur gemilang. Sama ada dengan dalam basikal mereka, dekat perkarangan rumah mereka, pada beg sekolah mereka. Seterusnya, mereka perlu proaktif untuk melibatkan diri dalam setiap program-program yang diadakan oleh pihak sekolah sempena Bulan Kebangsaan. Cikgu, seterusnya, apakah harapan guru besar terhadap sambutan Bulan Kebangsaan di sekolah kita pada tahun ini? Okey, harapan saya sebagai guru besar, pertama sekali kita perlu bangga. Okey, sebab walaupun kita jauh di pedalaman, di kawasan pulau, kita mampu meraihkan bulan kemerdekaan melalui program-program yang kita jalankan. Macam hari ini kita tengah buat jalur gemilang yang paling panjang. Okay. Seterusnya dengan sejarah sekolah Pulau Tinggi ini sendiri. Untuk makluman, sekolah ini telah berusia 72 tahun, iaitu ditubuhkan pada 1993. Satu perkara yang sangat dibanggakan, yang harus dibanggakan oleh setiap warga SK Pulau Tinggi. Ya, terima kasih. Bolehkah cikgu laungkan slogan Merdeka sebanyak 3 kali? Boleh sangat. Merdeka! 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 Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama! Assalamualaikum cikgu. Apakah maksud patriotisme bagi cikgu? Bagi saya, sebagai konteks seorang pendidik, patriotisme ni bukan hanya sekadar mengajak anak murid melaungkan lagu negaraku, bahkan ianya lebih kepada membentuk akhlak mulia dan peribadi, khususnya untuk bersama-sama membangun Malaysia yang tercipta ini. Okey, terima kasih cikgu. Seterusnya, boleh cikgu laungkan slogan Merdeka sebanyak 3 kali? Merdeka! 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 Okey, terima kasih cikgu. Apakah lagu patriotik kegemaran cikgu? Lagu patriotik, ya. Cikgu suka lagu Bahtera Merdeka. Boleh nyanyikan sikit cikgu? Nyanyi, Bunda senyum riang menerima Bahtera Merdeka. Okey, terima kasih cikgu. Apakah yang sedang dilakukan oleh murid ketika ini? Okey, seperti yang kita tengok dekat belakang kita, murid-murid sedang mewarna bendera Malaysia sepanjang 40 meter. Jadi kita tengok murid SK Pulau Tinggi dapat siapkan tak untuk hari ini? Okey. Okey cikgu,
Bolehkah laungkan slogan Merdeka sebanyak 3 kali? Merdeka! Merdeka! Merdeka!